Pernah tak kita terfikir macam mana agaknya rasa bila setiap detik dalam hidup kita ni rasa tenang, rasa ada tujuan? Hari ni, kita nak tengok satu contoh yang sangat-sangat luar biasa, iaitu rutin ibadah harian Wan Azilah Ahmad. Dan ini bukan calan-calan jadual tau. Ini macam satu blueprint untuk dedikasi yang sangat mendalam. Bila tengok rutin macam ni, mesti kita rasa, macam mustahil je nak buat kan? Jadi, persoalannya ialah, macam mana kita nak bina sesuatu yang konsisten dan penuh makna macam ni dalam hidup kita sendiri? Jom, kita cuba rungkai rahsianya satu persatu guna jadual ni sebagai inspirasi kita. Okey, perjalanan rohani ni, ia tak bermula waktu matahari terbit. Sebaliknya, ia bermula dalam sunyi sepi dan tenang sebelum waktu subuh lagi. Jadi, apa benda sebenarnya Qiyamul Lail ni? Senang cerita, ia adalah solat sunat yang kita buat waktu orang lain tengah sedap tidur. Cuba bayangkan, tengah-tengah malam yang hening tu, waktu itulah rasa paling dekat dengan pencipta kan? Tak ada gangguan langsung. Memang waktu terbaik untuk kita muhasabah diri. Susunan rutin ni pun, teliti betul. Mula-mula, solat taubat untuk kita bersihkan diri. Lepas tu, solat tahajud untuk kita rasa lebih dekat. Kemudian, solat hajat, tempat kita luahkan semua harapan. Dan last kali, solat witir sebagai penutup yang sempurna. Ia macam kita bina satu tangga rohani setiap malam. Langkah demi langkah, makin tinggi. Lepas selesai solat malam, rutin ni bersambung pula dengan amalan zikir. Zikir ni adalah perbuatan kita sentiasa ingat pada Tuhan. Inilah pot untuk kita cas kekuatan jiwa kita untuk harung satu hari tu. Dan kat sinilah kita boleh nampak disiplin yang memang luar biasa. Cuba tengok bilangan tu. Bukan 10, bukan 100, tapi 1000 kali istighfar, 1000 kali selawat, 1000 kali ya syakur. Ini bukan setakat rutin biasa tau. Ini dah tahap komitmen penuh untuk sentiasa membasahkan lidah dengan zikrullah. Okey, bila fajar dah mula menyingsing, tenaga rohani yang kita kumpul malam tadi tu, kita bawa pula masuk ke waktu pagi. Jom kita tengok macam mana rutin ni berubah bila hari baru dah bermula. Setiap pagi, komitmen ni diteruskan lagi dengan amalan yang hebat ni, baca 1 juzuk Al-Quran. 1 juzuk tu bukan beberapa helai muka surat je. Ini bermakna dalam sebulan boleh khatam keseluruhan Al-Quran. Cuba bayangkan khazanah ilmu dan ketenangan yang kita dapat setiap hari. Memang satu pelaburan rohani yang tak ternilai. Seterusnya, kita nampak nombor 12. Angka ni untuk rakaat solat duha. Solat sunat yang kita selalu dengar boleh buka pintu rezeki, tanda kita bersyukur. Tapi 12 rakaat, banyak tu. Setiap hari ke? Jom kita tengok penjelasan dia. Barulah jelas. Rupanya solat duha 12 rakaat ni diamalkan sekali seminggu, bukan setiap hari. Nampak tak? Ada keseimbangan dalam rutin ni. Ada amalan harian yang konsisten dan ada juga amalan mingguan yang lebih istimewa. Jadi, kita dah tengok setiap bahagian, dari malam sampai ke pagi. Macam mana semua ni bergabung menjadi satu rutin yang padu. Jom kita simpulkan tonggak-tonggak utama yang membentuk hari yang penuh ibadah ni. Secara ringkasnya, rutin ni berdiri atas 4 tiang utama. Ibadah malam yang sunyi, zikir harian yang tak putus-putus, bacaan Al-Quran setiap hari, dan disempurnakan pula dengan solat duha mingguan. Gabungan ni mewujudkan satu kitaran rohani yang sangat lengkap. Dan sekarang, soalan ni untuk kita semua. Lepas dah tengok semua amalan yang hebat ni, dari ketenangan malam sampai ke waktu pagi, yang mana satu agaknya yang paling klik di hati? Amalan mana yang buat kita rasa, yang ni aku boleh mula. Tak perlu pun buat semua serentak. Mungkin ada satu langkah kecil yang kita boleh ambil hari ni. Cuba kita fikir-fikirkan.